Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada para penonton Gazer Studio. Okey, hari ni kita buat kelainan sikit. Saya telah hijack podcast Gazer Studio ni daripada si Tony. Si Tony tak berapa nak sihat, dia kata. So saya akan take over untuk menemu ramah. Sebelum tu saya terlupa, podcast ni telah disponsor oleh Gazer Cafe. So kepada para penonton yang bolehlah mai ke Gazer Studio ni ataupun Gazer Skate untuk menikmati makanan yang mereka ada. Memang sempoi bah. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa. Kalau hampa tengok di sini kita ada saudara Najib Suhaini, yang mana kita telah berjemput beliau kerana beliau baru-baru ni orang kata baru balik dari Sabah bah. Betul bah? Ya, saya baru balik pada Sabah. So, baru 2 hari ke sana. Dia balik Kedah, terus jalan Sabah. Tak kenal gambar dia. Okey, tanpa kita meninggalkan masa, kita akan tanya soalan kepada saudara Najib lah. Okey, Najib. Hang pergi sana, pergi Sabah baru ni. Adakah hang pergi tu atas jawatan hang iaitu NKA dan Ketua Amaran Negeri Kedah, ataupun hang pergi berjalan-jalan kat Sabah tu? Kalau menjelang PRN ni kebanyakan ni orang akan kata kita pergi jalan melancong lah. Sedangkan hakikat sebenarnya kita pergi membantu calon-calon di sana. So kita nak merungkaikan di sini, boleh jawab? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Arkitek Bangsa di atas kesudian Arkitek Bangsa menjemput saya untuk kali yang kedua sempena dengan kehangatannya musim kempen pilihan raya yang berlaku di negeri Sabah, yang sebelum-sebelum ni kita duduk tengok hanyalah kempen di sekitar Semenanjung. Bila kita pergi ke tanah Sabah dan Sarawak ni, satu suasana yang baru yang kita pergi nak tengok dan kita nak lihat macam mana keadaan di sana. Jadi saya pergi ke sana atas urusan dan mewakili Armada Negeri Kedah juga untuk nak melihat dan nak membantu kita punya rakan-rakan armada yang menjadi calon di sekitar Dun di Sabah. Kalau sebut bab pergi berjalan ni, memang kalau kita sahabat kata saya tak pergi berjalan tu membongok lah. Kita pun pergi beli juga, bukannya maksudnya pergi berjalan tu pergi melancong semata-mata. Tapi kita pergi juga, kita buat beli juga, orang panggil apa nama, dia punya goodies apa? Cenderah hati, merchandise dia. Contoh souvenir dia, antaranya orang kata top lah di sekitar Sabah ni. Makanan ikan keringnya. Makanan ikan kering, lepas tu macam-macam lagi lah yang kita bawa balik daripada negeri Sabah tu. Kalau kita sebut kita pergi berkempen semata-mata tu adalah kita pergi berkempen, tapi dalam masa yang sama kita pergi lah tengok. Dan sekarang kita nak pergi ke kawasan-kawasan tu, dia makan masa yang panjang. Jadi bila kita berjumpa di satu tempat tu, dia akan tempat-tempat pelancongan yang selalu orang pergi. So, kawasan mana yang Najib hadir ataupun pergi lah orang kata kan? Di Kedun mana? Dan Dun tu adakah calon daripada Bersatu Negeri ataupun lebih kata calon daripada Perikatan Nasional? Alright, baik. Sebenarnya kita pergi ke Sabah ni pada hari Khamis, iaitu 2 hari sebelum penamaan calon. Bila mana kita pergi tengok dan kita lihat suasana di sana ni adalah sangat tenang. Semacam juga kita di sini, dan budaya orang-orang sana pun budaya cara kehidupan tu lain lah. Bila budaya berpolitik ni, saya rasa semua kata-katanya sama saja di sekitar Malaysia ni sebenarnya. Saya pergi ke Bonggawan. Dun Bonggawan tu terletak di dalam Parlimen Kimanis, kalau tak salah saya lah. Terletak dalam Parlimen Kimanis, yang juga ditandingi oleh calon Perikatan Nasional Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan ni adalah salah seorang calon lah. Salah seorang calon daripada Armada sendiri, yang mana Armada di sana ada 3 seat untuk jadi calon. Maka masa yang saya ada tu hanyalah saya mampu pergi ke Dun Bonggawan tu saja. Sebabnya bila kita bercakap negeri Sabah ni, dia tak macam kita laluan jalan
Jadi dia punya panjang dia setiap satu don tu dia makan masa. Jadi memang tak dan untuk kita nak pusing. Maksudnya tu di situ kitanya akan habis masa di atas jalan saja. Habis masa di atas jalan banyak. Nak sampai ke Bonggawan tu. Checkpoint pertama ke checkpoint kedua tu Ya. masa panjang lah. Betul, kita tahu Sabah ni negeri yang boleh dikatakan besar jugalah di Malaysia. Okey, semasa Najib ada di sana ataupun di Dun Bonggawan, adakah ada isu-isu yang boleh mengganggu kempen yang raya di sana? Contoh macam sebelum ni kita ada dengar satu isu di mana isu roti gardenia. Roti gardenia ni yang disebut oleh seseorang ni, adakah isu tu menjejaskan perjalanan PRN di Sabah? Kita boleh dengar kata roti gardenia ni memang sinonim, memang terkenal di Sabah lah. Tetapi ayat yang tu dia kata orang Sabah ni bagi roti gardenia settle. Adakah benda tu bersetuju? Ini soalan yang boleh dikatakan maut juga untuk saya. Untuk saya nak jawab. Sebenarnya isu roti gardenia ni, saya juga sebelum saya pergi tu saya pun dah kaji juga. Kita tengok juga di Sabah ni ada roti apa kan. Memang di sana tak ada roti gardenia. Ada roti gardenia yang keping tu. Yang kata buku Yang buku yang keping tu. Yang jagung coklat ni tak ada. Okay. Tapi di Sabah, kalau kita nak tahu, saya juga ada beli satu roti di Sabah. Okay. Roti di Sabah tu nanti kita tunjuk dalam video ni. Roti tu, saya ambil gambar roti Sabah tu. Dan saya rasa sedap. Sama macam roti gardenia. Jadi tak ada isu pun. Jenama tu saya kena check balik dalam kita punya WhatsApp ni. Saya dah ada ambil gambar dan saya jumpa rakan-rakan daripada parti-parti lain lah. Parti PKR, daripada Jerlun sendiri, daripada Pemuda UMNO Jerlun kan. Kita jumpa di Sabah, kita jumpa di kawan-kawan semua orang. Dia tanya saya, "Kau main roti gardenia ke tak?" Kita pun jadi terkedu nak jawab tak jawab. Kita abang kata, "Tak payah bawa roti depa pun sedap dah." Kan? Dia bukan apa, isu roti gardenia ni boleh kata isu yang kecil. Tetapi diperbesarkan Dibesarkan. Pihak-pihak lawan yang kita akan bertanding di sana. Tu adakah Najib sendiri bersetuju dengan ucapan yang diungkapkan oleh seseorang tu melibatkan roti gardenia ni? Just orang sama ni, alah bagi roti gardenia settle lah masalah. Akibat macam tu lah. Ya. Adakah bersetuju? Saya tak setuju sama sekali. Sebenarnya bukannya hanya roti untuk nak mengambil undi rakyat-rakyat negeri Sabah ni. Kita kena bagi dan kita kena beritahu kepada seluruh rakyat negeri Sabah ni bahawasanya Perikatan Nasional ni meletakkan calon-calon yang boleh memberi khidmat yang baik, bukan hanya bagi roti tu makan hari ni esok habis. Kan? Jadi itulah yang isu yang orang kata hangatlah untuk Perikatan Nasional di sana, dan saya rasa banyak pemimpin-pemimpin kita, contoh kita punya Menteri Besar sendiri pun dah pergi di banyak don yang dia pergi tu dah terang kenaan dengan ni lah, Karamunai. Dia pergi Karamunai kan ada terang berkenaan dengan apa yang terjadi di dalam sidang don pada ketika itu. Adalah cerita-ceritanya adalah berkenaan dengan nak kaitkan cerita roti cukai embas tu dengan roti gardenia ni, tapi disalahfahamkan dan macam dalam video lah, diviralkan lah. Video tu tak habis, tak panjang kan, dia cut tu saja. Jadi riuh lah benda ni. Tapi sebenarnya ni adalah publicity juga untuk kita, supaya orang tahu kita di Sabah ni sedang meletakkan calon hampir 40 kursi lebih di negeri Sabah untuk menjadi calon, dan kita mengharapkan di Sabah kita akan mendapat pandangan yang baik lah. So, orang kata terungkaplah isu roti gardenia ni, sedikit sebanyak telah diterangkan oleh Menteri Besar Kedah sendiri tentang isu gardenia ni. So benda ni bagi kami, kalau ikutkan orang Kedah ni kan, dia punya kias tu mendalam. So kena kaji tu kan, yang mana mungkin orang luar ni tak faham sangat kan. So tak apa, itu kita abaikan. So kita ada satu lagi soalan yang terakhir untuk ditanya kepada saudara Najib.
Adakah Perikatan Nasional ni boleh menang pilihan raya di sana, di Sabah? Baik, bila bertanya saya ni orang Perikatan Nasional di bawah Parti Bersatu, memang saya mengharapkan lah. Kalau tanya orang parti mana pun, dia habaq parti dia boleh menang. Parti dia tak kuat pun dia habaq boleh menang kan, bos. Tapi macam duk jadi di negeri Kedah ni lah, sembang derah kan. Sembang derah tapi tak ada apa pun akhirnya. Kan sampai tinggal kosong. Ha. Kan jadi bila sekat nak sembang kata kita parti kita ni, memang kita harapkan parti kita boleh menang di negeri Sabah. Sebabnya di Sabah ni amat memerlukan pemimpin-pemimpin yang sangat boleh bekerja kepada rakyat. Kerana kita tengok dan kita lihat, kita pergi sebenarnya bukan pergi berjalan semata-mata, kita bukan pergi kempen semata-mata. Kita tengok infrastrukturnya sangat-sangat memerlukan perbaikan lah. Jalan-jalan rayanya, jalan-jalan di kampungnya, dan kalau kita tengok YB contohnya YB Adun Kota Sekutih kan. Di belah kita lah, kalau kita YB apa jalan ladang ni berlubang sikit pun nayak takung dah viral dah dalam Facebook. Tapi di sana apa bangah? Alamak, lagi teruk pada kita. Lagi teruk pada kita, tapi mungkin rakyat depa tak macam kita lah. Kan nak ayuh rendah. Mungkin benda ni isu yang dah lama. Mungkin rakyat sendiri pun tak takut nak viral. So macam mana pun depa hadap saja, okey tak? Tapi itulah, saya memang agak kesian dan saya calon-calon daripada parti lain pun duk jual kata apa nama, depa boleh nak buat peningkatan infrastruktur sedangkan depa dah jadi kerajaan pun sebelum ni. Tapi tak boleh nak buat juga. Benda tu memang teruk. Macam saya pergi ke belah Kundasang kan. Saya pergi belah Kundasang. Jalan tu, ya Allah, Huruf Karim, teruk. Memang amat teruk lah. Memang tak sesuai lah untuk kita. Kalau kata belah kita ni nak panak tu, kita panak pergi jalan tu lah. Dia macam tu lah situasi. Teruk pada kita lagi lah. Tapi Alhamdulillah di negeri Kedah ni tak macam sana. Di negeri Kedah kan kita buat pembaikan sikit demi sikit, demi sikit. YB di Kedah ni orang kata buat kerja lah. Ya, dia kerja. Tapi bila Najib sebut Kundasang, saya teringat satu benda. Chicken wing dia. Itu memang sedap. Kita chicken wing ni potong habis roti kena ni tu. Kita bagi chicken wing ni. Potong roti kena sedap. Dia satu dah salah. Dia sebelum kita buat YouTube kan. Sebab saya pergi itu macam aku sendiri pergi Sabah Kundasang tu. Saya berkata aku kena try chicken wing di Sabah Kundasang tu. So aku sampai aku pun pergi situ kedai yang berkata tu, memang chicken wing dia sedap weh. Kan? Ingatkan aku ni boleh sama juga kan. Nak rasa PRN di sana. Tapi tak sampai lagi. Pak buah aku dia kata kita delay tak. So kita delay tak. Sebenarnya aku pun pergi makan juga chicken wing tu. Daripada pagi, petang, malam aku makan chicken wing tu. Dan memang sedap lah chicken wing tu. Kalau kata penonton-penonton semua nak pergi Sabah, jangan lupa makan chicken wing Pak Ali. Pak Ali ke apa, Wak Ali tau di Kundasang. Itulah kita kata pergi buat kerja sambil jalan. Tapi masa yang kita ada di sana lah tak mengizinkan lah bang. Masa yang pendek. Pasal kita pun di sini kita ada masalah kerja kita, kekangan kerja kita. Kita punya kerja-kerja semua tu duduk kacau kita kan. Nak kena pergi buat pinu. Jadi kena balik awal. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki sebelum hari pembuangan undi ni, kita di Armada Kedah mungkin akan pergi lah 4-5 orang kami daripada Armada untuk membantu calon-calon daripada Perikatan Nasional di sana. Okey, Najib, apakah harapan Najib untuk calon-calon kita yang bertanding di Sabah tu? Baik, Bangah. Harapan saya di Sabah ni, saya mengharapkan rakyat-rakyat Sabah lah, calon-calon ni mereka kalau menang baru mereka nak kena bagi buat kerja yang baik kepada masyarakat dan rakyat di sana. Untuk rakyat-rakyat Sabah ni, saya mengharapkan dan saya begitu mengharapkan orang Sabah ni, pengundi-pengundi di Sabah memberi undi yang banyak kepada Perikatan Nasional supaya Perikatan Nasional dapat memerintah negeri Sabah untuk nak bawa satu pembaharuan yang saya katakan, boleh dikatakan kena bawa pembaharuan barulah di Sabah untuk membaik pulih segala benda yang kekurangan di negeri Sabah tu. Dan kita mengharapkan calon-calon di sana juga bekerja keras, memberi khidmat yang baik dan menyajikan khidmat yang baik kepada orang-orang Sabah untuk pengundi di sana tertarik dengan tuan-tuan semua. Kalau kata tuan-tuan pun tak ada daya tarikan untuk nak tarik
pengundi-pengundi di sana, jadi susahlah untuk orang nak percaya dan orang nak bagi undi kepada kita. Saya bangah di sana bangah. Dia di sana ni dia calon tu ramai setiap satu dun tu. Bebasnya Ingat kata ada banyak, satu banyak. tu sampai 9 penjuru. 9 penjuru, 10 penjuru pun dah, 11 penjuru pun dah. Ha. Memang Jadi untuk nak dapat majoriti tu saya rasa kalau dapat 5,000 seorang tu menang. benar. 5,000 seorang menang dah. Maksudnya first time kot pilihan raya yang Kalau berapa pengundi ramai calon dalam dia? kalau pengundi 24,000 tu lah. Kalau Ha. pengundi yang banyak mungkinlah tak dapat kan 5,000. So Tapi- dia kena dapat 5,000 menang. Ya. Confirm menang. Macam Bonggawan tu. Dia dapat 5,000 menang. So sebab tempat dia pun bukan kaleng-kaleng yang bertanding di situ. Tak lagi ya. Kita dengar ada seorang tu adik pada TYT sendiri. Ya. Yang bertanding di Dun tu dan agak nama-nama yang lain juga agak-agak besar jugalah di kawasan Dun Bogor tu. Macam Bonggawan yang kita tahu pada hari penamaan calon tu yang tanding adalah Datuk Anifah Ahman Ya. daripada GRS. Daripada Barisan Nasional adalah Datuk Alimin. Semua nama Timbalan Menteri. besar. Oh. Nama-nama besar. Jadi tu. besar lah. Memang kita punya calon di sana kena bekerja keras. Tapi satu kelebihan yang ada calon-calon kita ni adalah calon kita muda. Dalam 9 orang tu dia seorang je muda. Jadi kuasa anak muda ni, gerak kerja anak muda ni sangat-sangat ditagih oleh pengundi-pengundi di sekitar Sabah ataupun di Semenanjung sendiri pun. Memang budaya lah ni dan kita lihat dan kita tengok bila nampak YB muda-muda ni memang semua gerak kerja padu-padu. Jadi kita kena beri sokongan yang baik kepada Perikatan Nasional dan kita mengharapkan Perikatan Nasional boleh memenangi hampir 2/3 lah InsyaAllah. Dun ya untuk nak memerintah di negeri Sabah. Baik, itu sajalah daripada saya. Okey. Terima kasih kepada saudara Najib yang sudi hadir di dalam podcast edisi PRN Sabah. Ini PRN Sabah. So saya rasa sampai di sini saja. So kita akan bertemu kembali di next episode bersama moderator Tony Kamal. Ini Tony Kamal tak ada. Mana yang ada di sini? Okey. Okey, jumpa next time. Bye bye. Kau 3 dia, kau 3 dia ni. Tiga dia. Tak tahu. Tak ada.